Assalamualaikum, bersama saya, Mia, Sari Info Jam 5, Ribut Channel TV PSS Sepulai. Pasukan Senam Sihat Sepulai, Sekolah Kembasaan Pelai Condom telah ditubuhkan pada 3 tahun yang lalu. Setelah 2 tahun mereka berehat, kini mereka kembali beraksi untuk satu pertandingan yang akan berlangsung pada 16 April 2025. Kita ke venue latihan senam sihat bersama wartawan lokasi. Terima kasih Mia, rakan setugas di bilik info jam 5. Sekarang saya bersama Cikgu Ma. Saya Aisyah, wartawan di channel PSS Sepulai. Cikgu Ma, boleh tak cikgu jelaskan latihan senam sihat ini? Okey, boleh. Pertandingan senam sihat ni bermula dianjurkan oleh Happy Lee dan juga DDM Friends. Pertandingan ini akan diadakan di peringkat daerah terlebih dahulu, kemudian barulah keputusan di peringkat daerah akan dihantar ke peringkat JPN. Jadi untuk senam sihat pada hari ini, Cikgu Ma telah mengadakan latihan bermula daripada hari Jumaat hingga ke hari ini, dan hari ini insya-Allah kami semua akan merakamkan senam sihat ni dalam bentuk video untuk dihantar ke peringkat daerah. Jadi semua peserta yang terlibat ialah seramai 7 orang dengan 2 orang guru pengiring. Happy Lee ni ialah daripada Kelab Persatuan Doktor Muda Sekolah Rendah. Jadi pertandingan ini diadakan tiap-tiap tahun. Jadi insya-Allah semua latihan telah kita lunaskan hari ini. Jadi cikgu harap pertandingan ini akan membuahkan kejayaan untuk SK Pelai Condom. Terima kasih Cikgu Ma. Sekian daripada saya, Aisyah, wartawan Ribut Channel PSS Sepulai. Ribut Channel, siaran anda semestinya siaran berinformasi, sensasi dan terkini. Bye-bye.